Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nu'anis binti Rasib, memegang kad nombor matrik 00110400920001, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Untuk hari ini saya akan melakukan iaitu program kerja khusus iaitu Khidmat Masyarakat kod MPU 3412, akan memberi sedikit sumbangan kepada orang yang memerlukan iaitu ibu tunggal dan juga ibu yang menanggung anaknya. Okay, so hari ni saya dengan ibu saya, okay, memperkenalkan diri. Okay, nama saya Siti Suraya binti Muhammad Noor, ibu kepada Nu'anis binti Rasib. Okay, hari ni saya akan bantu anak saya untuk buat agihan sumbangan kasih komuniti di Kampung Kemuning. Yang ni Anis bagi sumbangan ni untuk kerja khusus Anis. Harap Mak Lang sudi terima dan semoga urusan Mak Lang dipermudahkan dan semoga dengan sumbangan ni dapat meringankan sikit beban Mak Lang sekeluarga, ya. Okay, terima kasih Mak Lang. Assalamualaikum Pakcik. Okey, yang ni ada sedikit sumbangan daripada saya dengan keluarga saya lah. Okey, saya harap sumbangan ni dapat meringankan sikit beban makcik sekeluarga. Harap makcik pun sudi juga terima. Ya, amin. InsyaAllah. Okey, terima kasih makcik sudi terima sumbangan kami sekeluarga. Bagaimanakah perasaan anda ataupun pengalaman yang Encik Rasib dapat melalui aktiviti program khidmat masyarakat? Okey, kat sini ialah khidmat masyarakat ni kita dapat membantu membantu ibu-ibu tunggal ataupun anak-anak yatim. Di khidmat masyarakat ni kita bagi sumbangan berupa wang ke ataupun barang makanan kan. Jadi sikit sebanyak dapatlah membantu keluarga tersebut, yang mana kita dapatlah memberi mereka nikmat macam orang yang senang makan, minum kan. Kita faham mereka kekurangan keuangan kan, duit. Jadi dengan bantuan kita yang tidak seberapa tu, sedikit sebanyak dapat meringankan beban, dapat membantu mereka-mereka yang dalam keadaan susah lah. Jadi khidmat masyarakat sebenarnya bertujuan begitulah, membantu orang-orang kampung yang susah, supaya mereka dapat menikmati bukan kesenangan hidup lah, tapi dapat membantulah sedikit banyak barang-barangan dapur dan sebagainya. Dan dapat jugalah kalau kita bagi sumbangan duit, dapatlah mereka gunakan untuk membeli barang keperluan mereka lah, baju dan sebagainya. Itulah yang saya nampak khidmat masyarakat ni. Tujuan dia kita membantu lah. Jadi benda-benda gini kena teruskan
dari masa ke semasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Rasib atas orang kata kata-kata positif sebentar tadi. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan tanyakan kepada Puan Suraya. Okey, Puan Suraya, apakah manfaat yang kita dapat daripada program ini? Okey, Assalamualaikum. Okey, kebaikan ataupun manfaat daripada program ini tidak lain dan tidak bukan iaitu kita dapat membantu golongan yang sederhana, yang susah dalam kelangsungan hidup mereka. Dengan cara ini dapat membantu dari segi barang keperluan yang disediakan, dapat membantu keluarga ini dari segi kos sara hidup jugalah. Sekurang-kurangnya bila kita membantu dari segi memberi bantuan barang keperluan akan meringankan beban dari segi pengeluaran keuangan mereka. Nombor duanya, dari segi mewujudkan silaturahim antara masyarakat setempat, komuniti lah. Program ini sangat baik. Kemesraan dapat dijalinkan, bertanya khabar, bertanyakan kesihatan, dan secara tidak langsung meningkatkan lagi ukhuwah dan kasih sayang antara komuniti yang menjalankan aktiviti dengan masyarakat kampung. Itu antara yang saya nampak lah. Saya harap program ni dapat diteruskan dari semasa ke semasa agar dapat lagi meningkatkan orang kata silaturahim dengan masyarakat setempat. Terima kasih atas pandangan ataupun pendapat yang telah diberikan daripada Puan Suraya dan juga Encik Rasib. Oleh itu, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.